Inkues ke-15 kematian Zara Khairina, 26 September 2025. Malam itu, gelap, hujan turun lebat, ribut berderi kencang. Di sebuah asrama perempuan, seorang gadis berusia 13 tahun menjadi pusat perhatian, ditekan dengan tuduhan yang bukan miliknya. Keesokan harinya, seluruh negara dikejutkan dengan berita tragis. Zara Khairina Mahathir ditemui jatuh dari bangunan asrama. Hari ini, kita kembali ke Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, tanggal 26 September 2025. Dua orang saksi kanak-kanak tampil. Mereka adalah saksi ke-12 dan saksi ke-13. Dua suara penting yang membongkar apa sebenarnya berlaku di malam terakhir Zara. Mari kita ikuti kronologi lengkap mengikut saksi. Penafian, video ini dihasilkan berdasarkan laporan rasmi media arus perdana yang sahih dan boleh dipercayai. Segala dialog serta butiran yang dipaparkan dalam video ini adalah petikan kenyataan daripada pasukan peguam yang terlibat dalam prosiding inquest. Video ini hanya bertujuan untuk memberi maklumat, dokumentasi serta kesedaran masyarakat tentang isu keselamatan pelajar dan kes buli di sekolah. Ia tidak bertujuan untuk membuat tuduhan, menyebarkan spekulasi atau menjatuhkan mana-mana pihak. Hormatilah keluarga Allahyarhamah Zara Khairina dengan meninggalkan komen yang baik, doa dan kata-kata semangat. Bahagian 1. Saksi ke-12. Kanak-kanak keempat. Saksi ditemani ibunya sebagai pendamping ketika memberi keterangan yang dijalankan secara melalui kamera. Saksi pertama pada hari itu adalah seorang pelajar yang berada di dalam bilik ketika kejadian. Peguam Juan Goh yang mewakili salah seorang remaja dituduh memaklumkan kepada pemberita bahawa saksi ke-12 mengetahui mengenai isu kehilangan dompet sebelum kejadian. Dia memberitahu pada malam itu dia sedang membaca novel di atas katil. Dalam hening malam yang ditemani ribut, dia terdengar suara yang menusuk hati. "Bodoh, sial, aku injaklah kepala kau." Kata-kata itu ditujukan kepada Zara. Menurut Peguam Juan Goh, saksi menjelaskan bahawa Zara sebenarnya ditanya dengan suara yang perlahan dan lembut, tetapi jawapan Zara tidak dapat didengar. Juan berkata, Zara ditanya dengan suara yang perlahan dan lembut, tetapi saksi tidak dengar apa yang dijawab oleh Zara. Ketika itu, saksi sedang membaca novel di atas katil dan merupakan penghuni di bilik kejadian. Saksi hanya dengar perkataan, "Bodoh, sial, aku injaklah kepala kau." Namun, saksi ini menafikan wujudnya ejekan atau sentuhan fizikal daripada pelajar senior terhadap Zara. Joanne menambah, saksi juga mengatakan biasa pelajar menggunakan perkataan memaki. Saksi memaklumkan bahawa Zara tidak ada disentuh oleh kakak-kakak senior. Mereka tidak panggil Zara sembarangan. Zara tidak ada diketawakan oleh kakak-kakak senior pada malam itu. Kanak-kanak kelima ini memberitahu bahawa dia bukan tinggal sebilik dengan Zara Khairina. Saksi mengatakan Zara sering dikaitkan dengan kehilangan barang-barang penghuni asrama, sama ada di surau atau di dalam bilik asrama. Perkara ini diberitahu kepadanya oleh rakan-rakan selepas dimaklumkan oleh pelajar tingkatan 1. Saksi memaklumkan dia mendapat tahu daripada rakan mereka bahawa ada pelajar tingkatan 1 hilang barang peribadi dan wang. Pelajar tingkatan 1 mengesyaki Zara yang ambil, katanya. Joanne berkata menurut saksi, sebelum kejadian, Zara Khairina tidak menunjukkan tingkah laku yang pelik. Saksi memberitahu bahawa dia tidak nampak Zara menangis bila di dom. Perkataan bodoh, sial, anjing dan gila sering digunakan oleh semua pelajar di tingkatan 1 hingga 5. Saksi turut menyatakan Zara tidak menangis, tidak kelihatan pelik, tidak murung. Dia masih seperti biasa, seorang pelajar yang diam namun tabah. Bahagian 2. Saksi ke-13, kanak-kanak kelima. Pada sesi petang, saksi ke-13 pula dipanggil. Inilah saksi yang membawa pendedahan mengejut mengenai satu kumpulan pelajar bernama Circle 19. Menurut Peguam Shahlan Jufri,
Saksi ini adalah sebahagian daripada geng tersebut. Shahlan berkata, saksi menceritakan tentang geng Circle 19 yang dipanggil sedemikian kerana mempunyai 19 orang anggota kumpulan. Kumpulan 19 pelajar ini semuanya satu tingkatan dan berkawan rapat sejak dari awal. Saksi adalah sebahagian dari Circle 19. Kami tanya sama ada dia tahu mengenai geng Circle 19 ini. Dia kata dia tahu. Bila kami tanya siapa anggota dalam geng Circle 19 ini, dia beritahu satu-satu nama dan jumlahnya 19 orang. Timbulnya geng Circle 19 ini adalah kawan-kawan rapat. Mereka adalah pelajar tetapi memang kawan-kawan rapat. Namun malam itu, suasana dalam asrama berubah. Saksi menceritakan, seorang pelajar menuduh Zara mencuri dompet. Zara menafikan. Kemudian dia disuruh bersumpah. Dengan suara tenang, Zara melafazkan, Wallahi. Dia bersumpah dengan nama Allah. Para pelajar meminta Zara balik ke bilik dia. Tetapi dia masih kekal duduk saja di lantai. Namun tuduhan tidak berhenti di situ. Seorang pelajar lain masuk ke bilik menyoal dengan nada marah tentang pin bendera yang ditemui dalam beg Zara. Dengan suara lantang, dia menjerit, bodoh, sial. Pelajar tersebut tanya kenapa pin benderanya di dalam beg Zara tetapi Zara diam. Ada pelajar lain juga tanya mengenai lencana bendera kepada Zara dan Zara berkata tidak, bukan dia. Pelajar yang marah itu keluar memanggil beberapa pelajar lain, katanya. Pelajar itu keluar memanggil beberapa yang lain, keadaan menjadi semakin tegang. Seorang pelajar lain masuk menjerit dengan ugutan keras, bodoh, sial, aku injaklah kepala kau ni Zara. Zara tetap berkata bukan dia yang ambil. Saksi juga berkata, ada pelajar melihat surat berlipat bersama beberapa pelajar semasa berdekatan dengan Zara yang masih duduk atas lantai sambil menundukkan kepalanya. Saksi berkata dia tidak masuk campur. Jeritan pelajar terhadap Zara kuat dan boleh didengari satu dom. Saksi mengatakan pelajar-pelajar berjumpa arwah Zara selama 20 minit. Menurut saksi, cuaca malam tersebut adalah hujan lebat, kuat angin dan ribut. Saksi mengatakan warden menyuruh mereka semua naik ke asrama, katanya. Akhirnya, Shahlan merumuskan keterangan saksi ke-13 itu menegaskan bahawa sebelum kejadian, saksi berkata Zara tetap seorang yang ceria, peramah dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah mental atau tekanan emosi. Shahlan berkata lagi, saksi kemudian mendapat tahu terdapat seorang pelajar terjatuh dari bangunan asrama dan mengenali pakaian yang dipakai oleh Zara pada malam sebelumnya. Fakta baru, cerita baru mengenai geng Circle 19. Geng Circle 19 ni telah dijelaskan oleh saksi ni. Geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat kepada saksi ni daripada dulu lagi. Kawan-kawan rapat lah. Ada 19 orang sebenarnya. Semuanya ada 19 orang. Dan saksi ini sebahagian daripada geng Circle 19 ni lah. Dan saksi ini juga pada subuh 16 hari bulan Julai 2025 dapat melihat Zara di bawah baring di rumah sebelah warden tu, dan dia tidak sempat nampak Zara dinaikkan ke ambulans lah. Dan selepas tu dia masuk ke bilik untuk bersiap ke kelas. Itu keterangan di ponan yang ke-13. Kami tanya sama ada dia tahu pasal geng Circle 19 ni. Dia cakap dia tahu. Bila kami tanya siapa-siapa dalam geng Circle 19 ni, dia mention lah satu-satu nama tu. Jumlah dia 19 orang. Timbulnya geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat. Begitu je lah. So geng 19 tu adalah senior atau kalangan tingkatan atau dia saja? Itu saya tak boleh beritahu. Itu saya tak boleh beritahu. Students tapi yang memang rapat. Memang rapat lah, kawan-kawan rapat lah. Cuma 19 orang. Semua sekali, yes. Dalam grup tu ada 19 orang lah. Sebab tu dipanggil Circle 19. Saksi ke-13 ni pun dia one of? Ya. Dorang ni kawan-kawan rapat. Itu words dorang punya nama tu kah? Ya, betul. Kesimpulan.
Daripada keterangan saksi ke-12 dan saksi ke-13, malam itu Zara duduk bersila di lantai. Tuduhan datang silih berganti. Zara ditekan dengan tuduhan kehilangan dompet dan pin bendera. Kata-kata kesat dilemparkan tanpa belas kasihan. Namun dia tetap tabah, menafikan dan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi. Namun, jeritan kasar dilemparkan terhadapnya. Bodoh, sial, aku injaklah kepala kau ni Zara. Walau bagaimanapun, kedua-dua saksi menggambarkan Zara sebagai seorang pelajar yang baik, ceria dan tidak menunjukkan tanda tertekan secara emosi. Itulah malam terakhir Zara dilihat hidup. Inilah kisah dari mulut dua saksi pada 26 September 2025. Kisah seorang gadis berusia 13 tahun yang terperangkap dalam tekanan dan tuduhan sebelum ditemui jatuh dari bangunan asrama sekolahnya. Kes ini terus menjadi perhatian seluruh negara kerana membabitkan isu buli, tekanan pelajar dan tanggungjawab pihak sekolah. Adakah benar dia menjadi mangsa buli terancang atau ada kisah lain yang masih tersembunyi? Jawapannya hanya akan terungkai melalui prosiding inquest yang sedang berlangsung. Sekiranya anda mahu terus mengikuti kisah tragis Zara Khairina hingga ke penghujungnya, jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan loceng notifikasi dan kongsikan video ini agar lebih ramai mendapat maklumat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam episod seterusnya.